Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian damai KL antara Thailand dan Kemboja menjadi peringatan yang membawa kesan mendalam bahawa keamanan tidak boleh dianggap remeh. Beliau berkata pada masa sama mengingatkan kalangan anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengenai keadaan yang masih berlaku di Gaza dan Ukraine. Anwar yang baru sahaja selesai mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur menegaskan keyakinan beliau bahawa dialog dan kerjasama di peringkat serantau bukan sahaja bermanfaat malah juga penting. Perjanjian damai KL antara Thailand dan Kemboja menjadi peringatan bahawa keamanan dan kemakmuran tidak akan kekal tanpa kepercayaan, kesabaran dan rundingan berterusan. Prinsip yang sama harus diangkat dalam konteks Gaza dan Ukraine bahawa penyelesaian berasaskan dialog bukan kekerasan adalah satu-satunya jalan menuju keamanan yang hakiki. APEC pula terbukti sebagai pelopor yang memacu semangat keterbukaan, menggalas tanggungjawab moral dan memperkenalkan norma ekonomi global berasaskan kerjasama sukarela bukan pasangan. Beliau berkata begitu juga dengan kemakmuran kedua-duanya mesti dipupuk dan dikekalkan melalui dialog dan kepercayaan. Anwar berkata demikian semasa intervensi Malaysia pada dialog pemimpin-pemimpin ekonomi APEC dengan tetamu di Gyeongju, Korea Selatan hari ini. Malaysia melaksanakan peranan penting dalam mengantara perjanjian damai antara kedua-dua negara anggota ASEAN itu serta diiktiraf dan mendapat pujian berterusan daripada Amerika Syarikat dan kalangan negara anggota ASEAN. Perjanjian damai KL itu ditandatangani di Kuala Lumpur pada Ahad lepas oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kemboja Han Manet di luar sidang kemuncak ASEAN ke-47 manakala Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Anwar menandatangani dokumen itu sebagai saksi.